Mulakan pagi kita dengan Ina. Kita lagi HR. Helak dah sampai. Yes. Mana Adamnya? Aku masih baru bangun tidur je. Kau dengan saya pergi. Pergi je. Saya pergi berak dulu. Nah, lah 3 orang ni pergi. Tu Aila. Anjay. Semangat sikit Adam. Wih. Kan kita suggest nak duduk belakang tu tapi Ya. Balik. Ingat nak duduk belakang tu. Dapat rasa angin sikit. tak. Ni tak pakai seatbelt okey je kan tak mungkin. Tak ada sarapan lah. Kalau Kita mulakan. Alamak, tak nampak bayang-bayang. Tidak, tak apa. So kita akan mulakan checkpoint pertama kita, iaitu apa nama dia? Kat sini tak? Peserta dikendaki ke checkpoint pertama untuk mendapat ketugasan. Pembayang dia, kalau nak masuk kampus jangan selamba. Tak ada stiker, batahan juga. Kalau tengok dari clue tu aku rasa macam ni lah. Bondogat. Okay, jom. Bapak jauh tu kita jalan. Mana sih jalan dia? Aku rasa mana? Tu. Oh, sana weh. Weh dia. Jatuh. Alah, aku tak record tu kau jatuh. Potato bowl, ayam popcorn, set ayam goreng cik dari mana ni? Daripada mana puan? Takut juga dapur cikgu daripada Pasir Gudang. Dan last sekali kita kat sini ada ice blended coconut shake, green apple shake, ada watermelon juice. Puan dari mana puan? Dari Pasir Gudang juga. So mari kita sama-sama support. Okey, satu, dua. Bang, saya nak tanya. Tadi kan ada yang letak tanda dia sebagai pengidap HIV. Saya nak tanya, why abang salam penyakit HIV? Abang tak takut kena jangkit ke? Saya salam sebab HIV tak berjangkit melalui bersalam. Jadi apa pun saya doakan moga adik tadi cepat sembuh, tabah dan gunakan segala urusan seharian. Okay, terima kasih. Guys. So, kita baru habis explore Bandar. Kicap semua guys. Kicap gila. Ada beberapa part kita tak rakam. Okay, kita cerita sikit lah. Checkpoint pertama tadi kita letakkan belon. Lepas tu ada perkataan-perkataan. Okay. Lepas tu checkpoint kedua kita susun perkataan. Lepas tu checkpoint ketiga kita kena pakai ribbon putih. Daripada checkpoint kedua nak ke checkpoint ketiga tu, itulah yang paling seksa bagi kita orang. Sebab kita orang kena ikat kaki. Tu tak sempat ikat kaki sampai krem. Lepas tu dalam checkpoint 3 tu kita kena buat quiz. Jadi sudah satu video tentang HIV dan AIDS. Tak susah pun, senang lah. Lepas tu checkpoint yang terakhir adalah kita orang kena hasilkan video, di mana video tu dalam durasi 30 saat macam tu, dia tentang social experiment. Then kita tunggu je lah hari kita dapat menang nanti. Ya.
Dam, kita kat mana ni Dam? Ha? Kita kat mana ni? ATM. Memang lo ATM. Ke mana ni? Man, Kaki sakit. Man, kita kat mana sekarang? Kita kat library bos. Kita kat library guys. Okay. Kita orang pernah macam kepada NGO internet serta agensi dan jabatan-jabatan lain yang terlibat secara bersama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga usaha kolaborasi ini Okay, fine. Man, hello. Aku rekod apa dia? Johan Tak apa nama dia. tahun 2005 jatuh kepada KPM Di juara tu sikit weh. Di juara siap. Johan Johan oi. Easy win Balik tak kosong Balik tak kosong dengan CJ. Wish, memang balik tak kosong siap. Wih di. KPMBP mau untuk Bye. KPMBP tak kosong guys. Alhamdulillah wish. Dapat makanan free je. Macam tak boleh makan dah. Beli air je tadi. Masih gula ayam boleh dapat ni. Wah, member aja makan fry. Ha. Oh ya. Ada balik chat tu. Tadi sebab dah convert ke phone baru dah tak ada. Cuma saya perasan kat DP. Oh ya ke? Tengok DP macam kenal je. Macam pernah check ni. Apa check balik? Nepo selalu. Oh, ya. Ingat tak masa first kita nak keluar sebab kita nak buka aircon bank Islam. Oh. Tapi tu kan kita tak tahu lagi. Dia kata bagi tahu Velo. Kita bagi tahu Velo masa tu. Masa tu kan Velo kan bisa jaga. Oh ya. Sampai dia tanya aku bagi salam macam mana. Tahu. Rasanya aku direct kat Medan Sabah masa tu. Medan Sabah dia hari tu. Aku dah ada Velo. Biasa sana biasanya dia orang ada buat event juga kat situ. Tu memang popular gila. Kita sem dua macam marketing. Marketing, accounting. Dan tadi ada. Tak tahu, aku tak ingat. Material tu ke ada keluar. Mikro sem 3 kan. Mikro, sem 3, makro, sem 4. Macam ikut. Sebab katanya mikro dulu. Dia tak boleh makro. So kita nak pergi sana. Oi. Sekarang kita pergi sana. Kita nak buat apa kat sini dah? Awak habis ke sini. Miss, kenapa kita pun satu orang sedangkan kita boleh lalu sini? Baru perasan. Saya tak perasan eskalator dia ni. Kenapa ramai pakai uniform? Ada pertandingan kawat ke? Ha? Aku tengok ramai orang pakai uniform. Pertandingan kawat ke? Ikut. Kat sana ni memang ada tempat. Nice sir. Okay. Kita nak ambil gambar lensa kenangan. Kita ambil. Okay, jom. Widih. Boleh undur. Oh, bukan